Hai, Assalamualaikum, aku Iki dan selamat datang di channel Iki Teo. So hari ni kita akan main game Roblox lagi, tapi game Roblox ni tentang Granny. Ya, Granny yang game horror tu. Dan kali ni kita bermain di dalam Roblox dan grafik dia HD. Let's go. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Okay guys, so hari ni kita akan main game Granny tapi dekat Roblox. Ya, kita akan main Granny kat Roblox. Kat sini kita ada join game, practice mode, inventory. Tak masa join game. Okay. Okay, ni chapter berapa? Ni macam chapter kedua kalau tak silap. Oh, alamak, ada lagging. Ni ni chapter kedua guys. Iki tahu. Tapi kenapa Iki rasa Iki pendek guys. Ada achievement. Oh bukan, Steam. Alamak. Alamak. Hup. Oh, awal kita jumpa Grandpa. Oh, kat sini pun ada oksigen. Okay, ini agak lain daripada Granny biasa. Jap. Oh, ni betul lah, ni Granny 2. Sepatutnya kat sini ada anak Slendrina silap. Kita perlukan crowbar. Iki rasa mana boleh lalu kat sini kan? Kita magi balik. Kita takut mati ikut dekat tempat air tu. Biasa ada sotong. Sotong ke? Entah. Okay, kita nak try explore kat bawah dulu. Takut ada item. Sekejap, bila ada pintu ni guys? Kita hanya ada 9 minit. Oh, ni pusing je. Lah, ni pusing. Ada bacon. Oh tu. So kita kena pergi atas juga. Kita tengok. Okay, ada bacon lagi. Banyak betul bacon kat sini ya. Kita kosong kat sini. Kosong. Apa tu? Waduh, shotgun. Kita buka apa ni? Spark plug ni fungsi dia untuk kapal, tak silap ya. Untuk kapal. Tak silap, Iki untuk kapal lah. Mari kita tengok. Betul tak? Ya, betul. Mantap bang. Steady. Okay, jom kita cari item. Kita ada 8 minit je. 8 minit tak banyak guys. Okay, ada Granny je. Kita kosong. Tutup. Okay, kita buka dulu. Check ada item ni apa dia? Save key. Oh, dah buka save key punya. Kita tengok dulu. Sebelum kita buka tu, check kiri kanan. Takut ada benda lain. Okay, macam kosong guys. Terkejut Iki. Serius tu. Excuse. Apa ni buat kejut Iki ni? Seorang tu mari bawa crowbar. Satu lagi tu guna pistol. Iki ingat Grandpa tadi guys. Grandpa kat mana guys? Okay, Iki nak check atas. Mereka dah explore lah guys. Dekat atas ni. Ni apa tu? Exit. Dah exit. Kenapa tak cakap? Exit kat bawah guys. Mari kita pergi kat bawah. Sekejap bila exit pun Iki pun tak tahu guys. Let's go. Bawa balik shotgun. Hai. Iki baru main. Dah tamat dah game ni guys. Aduh. Baru 3 minit kot. Okay. Semula. Ni Iki nampak macam ada Slenderman pun ada ni. Kita join game. Ada house 1, house 2, mansion, school. Iki biasa selalu menamatkan dekat house 1 lah. Iki biasa stick run. Dekat house 2 Iki tak pernah lagi menamatkan. Yang jadi Granny tu guys. Ni Granny berapa? Granny 1. Okay, let's go. Disebabkan Iki pro player, boleh speedrun kali guys. Kita open. Iki tahu cara menamatkan Granny 1 guys. Save key ada dekat bawah guys. Let's go. Hati-hati ada bunyi guys. Wah, awal guys.
Aduh lah. Okay, kita buka dulu yang ni. Awal tak awal jumpa granny tu guys. Bisang kita guys. Ni ada apa ni? Ada cutting pliers. Ada cutting pliers. So Iki nak bagi naik. Oh, granny dah berfungsi kat situ. Kita dah boleh turun ke bawah. Cepat. Granny ke tadi? Tak kan? Bukan. Ada hammer guys. Screwdriver. Biasa screwdriver ada kat atas. Ni remake kah? Padlocki. Ni apa pula ni guys? Pening lah guys. Ada pintu lain ni. Padlocki ni untuk dekat bawah juga. Ni ada hammer. Hammer tu banyak. Biasa kat sini guys. Pening lah kali ni guys. Kenapa dia ada special key? Ni kenapa? Ni kenapa ni guys? Bukan padlocki guna kat sini guys. Aduh, Iki pening lah guys. Map dia besar lah guys. Dia buat lebih besar. Oh lama. Entahlah. Okay, tutup. Dah ke? Dah. Lepas tu Iki nak pergi dekat atas. Tak silap ada ruangan. Biasanya ada ruangan kat situ guys. Kalau dekat granny betul lah. Oh, Iki lupa nak ambil tu guys. Nak ambil apa tu special key tadi. Kalau tak kita boleh duduk atas. Mate ni apa guna dia guys? Iki tak ingat lah. Oh, mate untuk spider je. Mate untuk spider guys. Okay, mungkin special key sudah terbuka. Belum. Okay, kita drop dulu. So, kita perlu pergi dekat mana ni? Oh. Okay, kita check. So, kok ada item kosong. Apakah ada granny guys? Tak ada. Cutting pliers tadi dah ambil guys. Apa ni? Remote TV kita ambil. Remote TV biasa kat atas. Saya dekat sini. Dapat bersih kat bawah. Oh, terkejut Iki bacon tu. Lama. Okay, kita pergi dekat tempat bird. Tak silap Iki kat sini je. Okay, korang nak suruh Iki main yang betul-betul granny guys. Iki boleh dia mainkan guys. Apa ni? What is this? Iki tak pernah tahu pun. Apa benda ni? Macam bulat-bulat ni. Iki tak tahulah. What is this? Eye of the... Item baru ke? Aduh lama. Oh guys. Dah ni lah guys. Kat bilik exit nah. Function bola ni. Kalau macam tu guys. Cepat lah guys kalau main multiplayer ni. Aduh lah. You escape. Sedar-sedar dah tamat pula guys. Aduh lah. Iki nak cuba jadi granny guys. Please lah kali ni jadi granny. Okay, masih ada orang yang masih belum keluar bacon ni. Iaitu Elop 9875. Okay, akhirnya lambat juga bacon ni untuk keluar guys. Alamak. Okay, Iki harap Iki yang jadi Tapi kali ni Iki tak pernah main kat mansion. Mansion. Ada orang kena main kat mansion. Iki harap Iki yang jadi guys. Jadi granny kali ni. Asal 3 orang je ni. Come on lah. Allah, Elop 9875 pula yang jadi guys. Aduh lah. Okay, yang ni Iki tak tahu apa function dia. Oh, ni granny 3 guys. Mansion tu granny 3. Tak bila ada sampah ni. Aduh, Iki pening lah guys. Ia ni macam remake kan. Ia remake. Dia remake dia punya apa ni. Remake granny 3. Dan tak silap Iki kat sini ada grandpa yang pegang shotgun. Iki harap kita tak jumpa dah grandpa tu. What is this? Weapon key dekat atas. Harap tak jumpa dengan granny dan
Grandpa. Okay, tak kosong. Tutup. Buka. Stun gun. Macam mana nak guna ni? Oh, klik kanan. Klik kanan. Okay, kita mencari Grandpa dan Granny. Di mana dia orang? Macam bunyi ke atas, guys. Grandpa, Granny. Mana kamu? Tak ada ni, guys. Ada bunga gagak, guys. Tak silap boleh tembak bunga gagak ni, guys. Apa ni? Save key. Tengah tembak. Hilang peluru lagi, guys. Hilang. Dia tak silap. Kita boleh turun kot ni, guys. Kenapa macam tak boleh nak turun lah? Wish. Dan grafik dia cukup bagus juga walaupun dekat Roblox Iki minta maaf lah kalau dengar suara-suara yang berdesing ataupun yang suara Iki tak dengar, ataupun suara adik Iki. Iki minta maaf sebab salah satu faktornya kerana apa ni? Kerana editing apps Iki tu editing apps Iki tu tak boleh habis premium, jadi Iki tak boleh edit dengan sempurna. Jadi Iki edit lah, walaupun kali ni video dia agak turun sikit grafik sebab Iki punya premium habis ya. Okay, kita letak tiket, guys. Setakat ni kita tak jumpa lagi Grandpa dan Granny. Assalamualaikum, nak tiket. Dapat tiket sini. Tak silap Iki kalau kat Granny betul dia ada robot, tapi kat sini tak ada, guys. Okay, kita explore lagi. Apakah kita boleh, kita perlu cari sesuatu, guys. Dekat Granny 3 ni dia guna ni. Dia guna apa tu? Slingshot apa tu yang orang upin-upin main tu, yang tembak-tembak burung biasa tu. Apa nama dia? Flying shoot apa entah. Biasa kat situ, kat Granny 3 guna tu lah. Tapi kat sini dia guna stun gun. Tak, Granny dengan Grandpa ni kita tak jumpa tau. LM apa tu? Alert siapa yang jadi tadi? Alert kan? Alert 9 berapa entah. Lepas tu Iki nak pergi mana ni, guys? Pening juga ni. Iki tak pernah main lagi Granny 3. Sebab Granny 3 tu Iki nampak yang susah nak mampus je. Buat dia plank tu sebelah sana. Iki rasa alert ni FK, guys. Ya, Iki rasa macam tu juga sebab tak jumpa pun dia, guys. Okay, dekat sini ada apa? Dapat bridge strand ni untuk ke bawah kat Loki. Apa tu? Okay, kita pergi ke bawah, guys. Okay, kita turun. Lambat, kita turun ke habis dia. Oh, Iki pun tak explore lagi kat luar, guys. Ni kat mana pula ni masuk ni? Kita ada 8 minit saja lagi, guys. Kita ada 8 minit je lagi. Boleh keluar tak kali ni, guys? Kali ni agak lambat sikit prosesnya. Tak boleh buka kali ni. Okay, kita nak explore dekat bahagian rumah. Apa tu? Apa nama orang panggil ni biasa? Orang panggil apa tu? Store ya, bahagian store. Jom kita tengok. Oh, store tu tembus kat bawah ni. Dan kat sini pun kalau kita masuk terowong dia ada oksigen. Oh, kita turun kat sini tembus. Okay, kita masih ada 4 minit. Tak lama dah, guys. Dan masih belum keluar kita ni. Apa tu bacon? Kunci apa kau pegang tu?
Iki takut ada orang tak puas hati kan. Dia menyorokkan kunci. Jadi sama-sama tak boleh keluar. Ni apa ni? Stone gun. Mana lagi Iki boleh explore? Dekat atas. Benda tu. Wah. Semua pakap pergi tu lah guys. Ni gate ni. Burung tu burung. Burung tu pun belum. Macam mana ni guys? Sini pun kosong guys. Macam mana ni guys? Lagi 2 minit 30. Kita tak boleh je kali ni guys. Ya, macam tak boleh je guys. Nak tamatkan untuk chapter ketiga. Apa tu? Weapon key, stun gun. Stun gun ni mana? Stun armor saja ada. Alah, apakah kita kalah ni ada? Lagi nak tembak sekali lagi. Burung tu. Aku tahu Iki yang great aim. Lagi satu granny pun tak jumpa guys. Okay, kita tembak guys. Bukan kena. Sabar. Tak ada rasa guys. Macam mana kita nak tu dia ni? Oh. Alamak, lagi 30 saat. Rasa kita kali ni kalah lah guys. Ya, sebab kita nampak macam dah tak ada air barang dah ni. Susah kali ni guys, chapter 3. Aduh, kita gagal guys. Dan Iki nak cuba jadi granny juga guys. Kita cubalah guys. Sekali lagi, kalau tak jadi juga guys, kita endkan saja untuk video pada hari ini ya. Okay, Iki nak cuba dekat house. Kalau Iki jadi dekat house ni, berkemungkinan senang lah kalau Iki jadi granny. Siapa jadi granny? Aduh guys, bukan Iki lah guys. Jadi mungkin itu saja video kita pada hari ini. Sebabkan Iki tak jadi granny. Ni pun map sekolah. Iki pun tak tahu cara nak tamatkannya. Lagilah tak tahu sebab Iki tak pernah main. Ada ke map sekolah guys? Jadi mungkin itu saja video kita pada hari ini. Bermain granny di Roblox. Dan macam itulah untuk video pada hari ini. Kita main game granny dekat Roblox bagi Iki. Grafik dia cukup bagus, HD. Lepas tu dia buat remake sikit jadi Iki pening. Biasa tepat dia macam ni tapi tiba-tiba dia berubah. Jadi Iki agak sedikit pening. Dan mungkin itu saja video kita pada hari ini. Dan kalau korang suka, jangan lupa subscribe dan like. Itu akan sangat membantu Iki untuk membuat video yang lebih baik. Dan kalau korang ada apa-apa game nak suruh Iki mainkan, just tulis dekat komen. Dan kita akan bersama lagi di next video. Bye bye. Started as a